Kita menyelit dengan Mocha 110. Aku dah full throttle ni sebenarnya. Memang dia punya top speed dapat 80 je. Jadi kita test. Jadi jalan straight, jalan lurus, tak ada kereta dekat NPE tu, aku try pulas. So untuk first impression aku, bawa skuter daripada Moda, it's a fun bike sebenarnya. Dan kau tak boleh nak expect lebih sangat dengan power dia. Sebab macam kau tahu lah, cc dia pun kecil je, 108cc to be exact. Dan dia pun menghasilkan sebanyak 8 horsepower, 8.5 Nm of torque. Aku dapat rasa kat mana, aku pun tak buka dia punya Google Sheet sangat. Kalau aku nak ambil motor ni, aku nak rasa terus dia punya keseronokan tanpa aku tahu sebarang. Macam ni aku tak nak di-influence dengan benda-benda yang aku baca ataupun aku tengok. So aku nak try first impression aku sendiri. Sekarang aku bawa kat Federal Highway 108, 110 lah, 109 sama. Aku duduk lane kanan. Tapi dia boleh. Nak katakan dia tu bukannya slow macam X5 yang lama yang bawa 80 je kan. Memang itu menung sikit lah.